Mana satu pilihan yang terbaik, gold bar ataupun dinar? Dalam tangan saya ni ialah gold bar 50 gram dan satu lagi ialah 10 dinar emas yang beratnya 42.5 gram. Gold bar 50 gram harganya pada hari ini sekitar RM30,500. Ramai yang memilih gold bar begini kerana beratnya tepat tanpa titik perpuluhan, jadi lebih mudah untuk buat kiraan. Terdapat dua design untuk gold bar, iaitu design bunga emas dan juga taifuk. 10 dinar harganya pada hari ini sekitar RM26,100. Dinar semakin mendapat perhatian penyimpan emas sebab bentuknya yang menyerupai shilling emas lama yang memberikan sentimental value kepada pengumpul dinar. Kedua-duanya mempunyai ketulinan emas yang sama, iaitu emas 999.9 atau 24 karat, dan nilai yang sama apabila anda ingin menjual semula emas ini selepas capai tujuan simpanan emas. Jadi, yang mana satu pilihan anda? Tepuk dada, tanya selera. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh isi borang sign up di profil TikTok saya untuk saya bimbing dengan cara yang betul untuk membuat simpanan emas. Ada emas, dah pasti ada duit. Semoga bermanfaat.